Saya baca hadis tentang azab kubur. Ini kemudian tuan, satu hari Nabi berhimpun dengan para sahabat macam inilah. Nabi pun tanya, hadis ni riwayat dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat nama Samurah ibn Jundub. Hadis sahih tuan. Nabi lepas mayang subuh, Nabi kalih kat sahabat, Nabi kata, semalam siapa mimpi? Sahabat kata tak ada. Nabi kalih belah ni, ada tak siapa mimpi semalam? Sahabat kata tak ada. Nabi kali, ada tak siapa mimpi semalam? Sahabat kata tak ada. Apa maksud dia tuan? Maksud dia, kadang-kadang sahabat mimpi dan Nabi tak mimpi. Kadang-kadang. Kebanyakannya Nabi yang mimpi. Panjang cerita dia. Kemudian Nabi kata, semalam aku mimpi. Mimpi Rasul adalah wahyu dan hukum. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu dan hukum agama. Mimpi orang biasa bukan wahyu dan bukan hukum hakam agama. Kalau dia orang baik ustaz, bolehkah dia mimpi untuk bertemu Rasulullah? Ya, ada kemungkinan dia boleh bertemu Nabi dalam mimpi. Juga sabit dengan hadis yang sahih. Nabi boleh mai kat kita dalam tidur kita. Boleh jadi benda tu. Nah, kalau kita mimpi Nabi mai kita, Nabi bagi tahu kat kita sekian. Kita kena mai arah semua orang buat ke? Dah, hak tu hak kita saja. Kecuali Nabi pesan, Nabi bagi tahu nama kawan kita, Nabi kata habaq kat dia sekian. Hak tu kita kena habaq. Seperti mana Nabi pi kat Imam Syafi'i, bagi tahu kat Imam Ahmad, Nabi kata bagi tahu kepada Ahmad ibn Hanbal, suruh dia sabar dan gembirakan dia dengan syurga. Imam Syafi'i pun siap pergi jumpa anak murid dia yang disiksa. Imam Syafi'i kata, Rasulullah SAW, dia kata kamu akan diberikan syurga. Itu tak apa, itu cerita lain. Kemudian Nabi tanya, hampa mimpi tak semalam? Dia kata semua tak mimpi. Nabi kata semalam aku mimpi. Ini jadi hukum. Kerana itu Imam Bukhari ambil hadis ni, riwayat Samurah ibn Jundub, sahabat Nabi. Dia jadi hukum agama dan jadi salah satu benda dalam tauhid. Nabi kata semalam dua orang mai kat aku. Saya ringkaskan. Dia mai, dia pegang tangan aku. Dua-dua orang pegang tangan Nabi. Seorang pegang tangan kanan, seorang pegang tangan kiri. Arab dia suka macam tu, dia pegang macam tu. Depa pun bawa aku, tiba-tiba aku sampai di Baitul Maqdis, Palestin. Kemudian tuan, bawa pi, Nabi kata tiba-tiba aku sampai Baitul Maqdis. Tengok Palestin. Depa pun pimpin tangan aku sampai satu tempat. Aku tengok satu orang laki-laki. Dia berdiri, ada yang berdiri, ada yang duduk. Pakat pegang satu sabit panjang. Ni, satu kumpulan ni Nabi pi. Hak berdiri ada, hak duduk ada. Semua pegang sabit panjang. Tak di bibir kanan ni, tarik pi ke belakang. Terbelah bibir kanan ni sampai ke tengkok, Nabi kata. Tuan-tuan, benda tu imajinasi ke hak Nabi tengok tu memang berlaku? Yang tu memang berlaku, dan itulah azab kubur. Hak mana yang mati dalam keadaan su'ul khatimah akan dibawa ke tempat untuk disiksa belah semua. Negeri lain. Barzakh juga, tapi negeri lain. Tempat lain maksudnya. Nabi kata, aku tengok ni. Semua pakat pegang sabit seorang satu ni. Dia tarik daripada sini sampai hatta yablugha qafah. Sampai belakang, sampai tengkok. Nabi kata, qafah ni tengkok. Lepas tu dia pindah di tangan kiri, dia tarik sampai ke belakang. Kemudian kedua-duanya bercantum kembali. Ditarik lagi untuk kali yang kedua, tuan-tuan. Dan begitulah dia buat sampai kiamat. Nabi tanya, wahai dua orang lelaki, apa yang mereka ni buat di dunia dulu? Dua orang ni kata, jom kita berjalan, sekali kami cerita. Sampai satu tempat, kata Nabi SAW, semua orang terlentang di bawah. Tuan-tuan, azab kubur tuan-tuan. Semua orang terlentang. Pasal apa terlentang? Rupanya ada ramai laki-laki hak berdiri, malaikat boleh jadi, pegang batu-batu besar, hempuk atas hak terlentang ni, hancur kepala hak terlentang ni. Berkecai batu, berkecai kepala. Kemudian bercantum kembali batu, bercantum kembali kepala.
Dan kawan tadi pun ambil batu lain, hempuk pula. Sampai kiamat. Sampai tiupan sangkakala yang kedua. Nabi tanya, apa yang mereka ni buat waktu di dunia dulu? Dua orang lelaki-lelaki ni kata, jom kita berjalan ke depan. Kata Nabi, aku berjalan pergi depan lagi. Aku masuk satu tempat, Allahu Akbar. Nabi kata, satu oven besar. Oven ni besar. Tempat bakang, apa nama ni, tempat bakang roti tuan. Dia ada pintu gua depan tu, dalam tu panas. Oven tu dibuat daripada bata merah tu. Dan atas sekali dia ada macam corong tu untuk keluar asap. Yang tu dia panggil dalam bahasa Arab tanur. Malaysia tak ada tu, tak tahu nak sebut. Tempat bakar api yang besar, Nabi kata, besar tempat tu. Apabila aku sampai kat situ, aku nampak satu ketuhar yang besar. Di dalamnya penuh dengan orang laki-laki dan perempuan yang telanjang. Setiap kali api itu marak, maka melambung-lambung orang yang duduk dalam tu. Melambung sampai nak terkeluar melalui lubang itu. Lalu dibakarlah mereka di dalam tempat yang sempit dalam keadaan telanjang, lelaki dan perempuan. Nabi tanya, mereka ni buat dosa apa dulu? Malaikat, dua orang laki-laki yang malaikat naknya kata, jom kita pergi. Tempat yang keempat. Tempat yang keempat, Nabi kata, sampai di satu tempat, sungai darah. Orang pakat berenang dalam tu penuh. Sungai darah. Itu pun dah cukup hina dah tuan. Dengan busuk, dengan bau apa semua kan dalam sungai darah ni. Kemudian, mereka berenang main ke tepi. Orang hak duduk di tepi ni pegang batu, lempak pergi ke mulut, pecah mulut. Boom, jatuh masuk balik dalam dasar sungai, berenang balik naik atas, nak main ke tebing. Hak duduk di tebing ni baling batu, tepat kena di mulut, pecah mulut, masuk balik. Nabi tanya, apa yang mereka ni buat? Apa yang mereka ni buat? Dua orang lelaki tadi kata, jom kita pergi ke depan. Tak jawab ni. Tuan-tuan pun geram apa dia kan? Tok buat apa? Nak tahu ni. Nabi pun waktu tu duk tanya, buat apa ni? Mereka ni dosa apa? Jom kita pergi ke depan. Sampai satu pokok yang sangat besar. Di bawah pokok tu ada orang tua, ada kanak-kanak. Di tepi orang tua tu ada seorang lelaki-lelaki duk hidupkan api. Seorang lelaki-lelaki dihidupkan api. Kemudian dua orang lelaki-lelaki yang bawa Nabi, bawa naik atas pokok, masuk dalam pokok, masuk ke dalam satu alam. Ini mimpi Rasulullah. Alam itu cantik, luas, ramai orang dalam alam tu. Kemudian Nabi pun tanya, malam ni kita berjalan jauh, banyak yang aku tengok, boleh tak cerita satu persatu apa yang aku tengok tadi? Dua orang tu pun jawab, yang pertama, yang kamu tengok tadi, yang pegang sabit, lepas tu dia potong mulut dia sendiri. Tuan-tuan, azab neraka dengan azab kubur ni sebahagiannya kita buat sendiri. Mau ke tak mau, tangan ni bergerak, dia toreh pergi ke belakang. Duk sakit ni. Dalam duk sakit ni, toreh dah hak belah kanan, toreh hak kiri pula. Bersambung hak belah kanan. Lepas tu bersambung hak belah kiri, toreh balik. Malaikat dua orang tu kata, yang toreh mulut tadi ialah mereka yang banyak berdusta. Mulut duk bawa fitnah kat orang. Kalau sembang kat dia, mesti kata kat orang. Mesti duk jajah buruk orang. Ada tuan, jenis orang mulut dia macam tu, diciptakan untuk jadi seorang yang jahat mulut. Ni dia, hak jahat mulut dunia ni. Orang semua kenal dia. Dia ni kalau duduk dengan dia, mesti buat dosa. Dia sulam hak ni, dia sulam ni. Kemudian, yang kedua, yang telanjang bulat tadi, yang berzina. Yang berzina. Malaysia kita tuan-tuan, zina sudah sampai ke tahap 5 bintang. Hampir markah penuh. Kemudian yang seterusnya, yang hempuk sampai pecah tak sat ni, yang tu golongan yang ada ilmu tetapi tak ajak orang lain dan dia tak amalkan. Kemudian yang duduk dalam lautan dan sungai darah tak sat adalah golongan yang makan harta anak yatim. Harta anak yatim dan sebagainya. Kemudian habislah takat tu dulu insya-Allah.
Kemudian hak lelaki tua itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lelaki yang menghidupkan api itu adalah malaikat Malik. Pohon itu adalah akhirat. Negeri yang cantik itu adalah syurga. Orang yang ramai yang Nabi masuk itu adalah penduduk syurga. Itulah serba ringkas kehidupan barzakh yang kita semua akan lalu. Takat itu dulu insya-Allah, dan kita mohon kepada Allah. Yang paling penting sekali ialah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang paling penting sekali ialah Allah menyediakan satu taman syurga dalam alam barzakh kepada kita semua nanti insya-Allah.